Hai korang. So hari ni ada nak buat review makanan dekat Deep and Fry. Makanan dari lah. Meregong Dari Deep and Fry. Deep and Fry ni dekat Al-Ustaq. Al-Ustaq. Jalan Al-Ustaq. Jalan Gunung Kriang maksudnya. Jalan Gunung Kriang. Korang search je siapa yang duduk Citra Al-Ustaq. Kawasan-kawasan tu search je Deep and Fry. Oh ni Aglio lah. Ni Aglio tak lagi satu. So kalau siapa yang jauh kan daripada KL ke, daripada Kedah, daripada Kedah pula. Daripada apa? Daripada Sabah Sarawak kan. Kena Oh jangan kita. Bukan. Dia kena flight dan dia kena ambil GT. So okay, ini So dia dengan air satu. tajuk dia. And then this one. Oh, Tada. sedap Ya ada 4 Harga dia RM20 ke atas. Yang ni apa? Sea perch. Sea perch Sea perch. Ikan sea perch. Sea perch. Dia ada 3 jenis ikan. Dia ada 3 jenis. Satu cod. Satu cod RM60. Cod ikan yang sedap gila yang mahal. Dia lembut. So yang ni sea perch RM20 lebih. Yang lagi satu emerald. Okay, so saya buka air dulu So kuah dia ambil ni cili mayo dengan garlic. Korang boleh pilih sos ni ada 2. Dia ada 5 pilihan total. Tak, dia boleh pilih 2. Antara 5 pilihan tu boleh pilih 2 sos, jenis sos. Dan pilihan dia ada 5. Yes. So okay saya pegang kan. Pegang jap. Ya, saya pegang. Ya, pegang macam ni. Alright. Okay, ambil satu. Oh, saya ambil kopok dia. Dekat sikit nak buka. So ambil satu. Korang tengok ni. Oh, sedapnya isi dia dulu. Berasap, panas. Tak, kita buka sos dia. Tak, awak makan tu. Nah, buka sos. Okay. So ni Garlic. oh, nak terkoyak kuku. Okay, ni cili mayo. Sedap ah garlic ni. Standard ada dalam shawarma. Yes. Celup sini. Dip. Ini sebenarnya sos untuk hiasi garlic ni sebab saya tak makan garlic. Yang ni. Yeah, white onion. Sedap kan? Saya nak try fresh dia. Saya suka fresh dia. Mana fresh? Fresh dia kan? Dia sama macam fresh McD tau. Sedap gila. Dia ada fresh ni. Dia letak garam dan dia masak dia sangat lembut. Dia macam McD lah, macam McD dia punya fresh dia. McD punya kecil-kecil lagi kan. Yang ni dia besar sikit, dia tebal. I like it. Panas. So kita try pula. So ni saya garlic sauce. Ni korang tengok. Oh yes. Dekat sikit. Panas. Sedap. Memang sangat sedap. Dia sebab yang ni dia rasa dia garlic dia dan dia ada rasa perasa garlic sekali. So dia kuat sikit dia rasa. Yang ni oil mayo. Sedap sungguh lah. Ikan dia memang lembut sebab isi dia macam ni yang kita tengok. Isi dalam dia. So dia tak tebal. Tepung dia tak ada tebal mana pun. Dia hanya untuk menyaluti isi. Tapi isi dia saja pun tebal lah. Berbala dengan RM20. Sedap. Sedap lah. Dia punya fresh tu. Masin. Masin dia tak? Sebab dia apa? Dia gaul dengan garam kan. Ini comel kecil. Oh. Dan setiap set ni, setiap set yang kita beli ni, dia akan free dengan sekali dengan air. Okay. Yes. Letak lu. Okay, so setiap set yang kita beli ni, dia akan free dengan air ni lah.
air tin lah kebiasaannya memang. Kalau makan kat sana satu set dapat 2 sos dengan 1 air, boleh pilih. Total sos air dengan ikan ni, yang ni harga dia RM25. Oh, 25 lah. Kalau kod tu nanti nak kena try yang kod punya. Sebab tengok review dia orang cakap sedap gila kod. Lembut. Isi lembut. Sebab kalau macam yang ni seafish, dia macam dia lembut tapi dia kenyal-kenyal sikit isi dia. Kalau yang emerald dia lagi kenyal lah isi dia. Sebab ikan kan banyak jenis. Sedap. Sedap kan? Tapi macam kita orang ni, yang ni box ni kita orang dapat 4 ni lah, 4 batang ikan. Sebab dia ada yang kecil-kecil, so dia bagi 4. Kalau besar-besar dia bagi 3. Alright. Sedap sungguh lah. Makan dia saja, tak payah makan nasi. So kepada korang yang nak cuba boleh datang. Ini sap. Korang search je Deep and Fry. Dia memang kat sini sekarang ni dia, sebab owner dia berasal Kedah, so dia buat kat Kedah dulu lah. Mungkin next time ke depan kita tak tahu dia akan buka cawangan di mana. Tapi kedai dia tak nak buka terlalu banyak, mungkin sebab dia nak kekalkan elite dia, rasa elite bila kita hadir ke kedai tu, atau kita hadir ke permissible lah. Tapi kebanyakan tak bercakap dah saya. Tapi kebanyakan sos dia orang kan. Sebab saya tengok YouTube itulah TikTok Chef Amiro, sebab dia owner kepada kedai tu. Dia sendiri pun banyak homemade sauce. So apa-apa yang dia orang buat pun memang homemade lah. Dan chef ni memang sangat pakar lah bagi saya. Yang ilmu dia, so dia buat keluarkan makanan macam ni. It's the best ever. Alright. Potong yang ni. Boleh. Oh, sedap sungguh lah bunyi ni. Ni hari tu macam cantik dia buat slot ni, lawa tu. Tapi tak lupa juga menu dia ada banyak lah. Dia ada aglio, ada burger, ada apa lagi ya? Maksud jenis berkaitan dengan makanan ringan lah, fast food. Memang ada kat nasi. Nasi butter rice. Nasi Hainan. Hainan butter rice, betul? Dia ada Hainan butter rice. Nanti tak try lagi. Pas ni kena try yang tu. Sekejap. Saya suka ikan dia. Sangat delish. Oh my god. So itu saja. Yang ni lebihan sekejap lagi kita orang makan lah. Okay? Okay. So jumpa korang dekat next review makanan. Tengok Ira nak buat makanan jenis apa pula, nak review makanan apa pula. So jumpa next video. Okay, bye bye. Bye.